hingga 30% baru dikira sebagai hulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita dapat detect satu defect yang agak major dekat rumah ni. So defect tu apa? Defect tu ialah hulu. So kalau boleh tengok kat sini, ni lah kawasan hulu-hulu ni. Kalau saya ketuk semua ni, semua hulu. Dan bukan setakat ni sahaja yang ada hulu, termasuklah dekat belah-belah dalam. Persen hingga 30% baru dikira sebagai hulu lah. Untuk kitchen memang bahagian favourite untuk hulu ialah bahagian atas. Ni kalau saya ketuk, dan inilah bunyi untuk balik lah. Oh, dia punya terdengar apa? Ini kita takut apa yang terjadi selepas ni kan. Dia akan bila kita tengah masak-masak bersama kan, dia akan collapse. Dia letak dia guna Yes. pecah dia. Contact Defect Pro untuk inspection yang proper.